Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Kembara Kulinari kita yang cukup istimewa hari ini. Kita akan sama-sama meneroka bagaimana setiap suapan makanan di Malaysia ni ia bukan setakat untuk kenyangkan perut tau. Sebenarnya ia adalah nadi yang menggerakkan ekonomi dan juga jiwa perpaduan bangsa kita. Dah bersedia semua? Jom kita mulakan. Cuba kita fikir sekejap. Makanan yang kita nampak hari-hari, yang kita rasa biasa je, sebenarnya ia ada satu kuasa yang luar biasa. Ia adalah warisan, ia adalah sumber rezeki dan yang paling penting sekali, ia adalah jambatan yang menghubungkan hati kita semua. Inilah rahsia besar yang kita akan bongkar sama-sama. Okey, perjalanan kita bermula di sini, di akar umbi tradisi kita. Hentian pertama ni akan bawa kita menyelami jiwa makanan warisan dan fahamkan macam mana ia menjadi asas kepada identiti dan keharmonian negara kita yang tercinta ni. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita fahamkan dulu apa sebenarnya maksud pelancongan gastronomi ni. Senang cerita macam ni ia berlaku bila seseorang tu melancong ke satu tempat, bukan semata-mata nak tengok bangunan cantik atau pantai, tapi sebab utama dia datang adalah untuk merasai sendiri keunikan makanan dekat situ. Makanan tu sendiri dah jadi tarikan utama. Keajaiban Malaysia ni, kita boleh nampak jelas dalam jadual ni. Setiap negeri ibaratnya macam sebuah dunia rasa yang berbeza. Kita ke utara, ada nasi kandar Pulau Pinang yang padu. Bergerak kepada timur, ada nasi dagang Terengganu. Turun pula ke selatan, kita dihidangkan dengan asam pedas Melaka. Kepelbagaian inilah yang jadi macam magnet, panggil pelancong untuk datang dan teroka. Macam-macam lagi ada. Makanan ni bukan setakat satukan rasa, tapi ia satukan kita semua. Bila dah duduk semeja, semua perbezaan tu macam hilang. Nasi lemak asalnya hidangan sarapan orang Melayu, tapi sekarang, siapa je yang tak makan kan? Sama juga macam kuih bulan atau tosa. Bila kita lepak dekat kedai mamak perkena roti canai, kita dah tak fikir dah pasal kaum. Yang ada, cuma kita sebagai rakyat Malaysia yang berkongsi selera dan cerita yang sama. Inilah perpaduan yang sebenar. Peribahasa ni maknanya sangat mendalam. Ia ingatkan kita supaya hargai khazanah kita sendiri. Setiap resepi turun-temurun ni bukanlah senarai bahan-bahan je tau, tapi ia sebenarnya macam kapsul masa yang simpan cerita dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Bila kita wariskan resepi ni kepada generasi muda, kita sebenarnya sedang jaga sebahagian besar daripada jati diri negara kita. Baik, sekarang jom kita bergerak dari suasana kampung ke hiruk pikuk bandar. Hentian kedua kita ni akan tunjukkan bagaimana sentuhan inovasi bukan je ubah cara kita makan, tapi dah jadi macam enjin roket yang melonjakkan ekonomi negara. Kalau dulu, masakan Melayu ni sinonim dengan gerai tepi jalan kan? Tapi sekarang, cuba tengok perbezaan ni. Kemunculan restoran-restoran moden macam Rembayung dan Cili Kampung dah berjaya angkat martabat masakan Melayu. Resipi dia tetap asli, tapi cara hidangan dan suasana, wow, memang premium. Cantik untuk Instagram. Ini buktikan satu perkara yang sangat penting. Orang kita sanggup bayar lebih untuk kualiti dan pengalaman. Ini dah buka satu pasaran baharu yang sangat besar potensinya. Apa agaknya yang cetuskan fenomena ni? Salah satu jawapannya ada dekat telefon kita semua, media sosial. Pempengaruh macam Khairul Amin dah buktikan yang produk tradisional macam sambal pun boleh jadi fenomena moden. Kejayaan dia tu dah jadi inspirasi macam pembakar semangat untuk anak-anak muda lain jadi lebih berani dan kreatif dalam perniagaan makanan. Benda yang sama jadi dengan kopitiam moden. Bila satu jenama popular macam Oriental Coffee buka cawangan baru, beratur panjang orang. Ia jadi magnet. Tapi yang lagi hebat ialah kesan limpahannya. Cuba bayangkan, masa tengah tunggu giliran tu, mesti ada yang pergi jalan-jalan dekat kedai sebelah. Lepas makan, mungkin singgah butik pula. Jadi, kejayaan satu kedai tu sebenarnya telah hidupkan ekonomi satu kawasan tu. Hebat kan? Nak tahu betapa besarnya sumbangan sektor ni? Tengok nombor ni. Pada tahun 2019, sebelum pandemik melanda, pendapatan daripada pelancongan sahaja dah cecah RM84.1 bilion dan sebahagian besar daripada jumlah tu datangnya daripada perbelanjaan untuk makanan dan minuman. Carta ni pula tunjukkan betapa besarnya potensi dia. Cuma tengok lonjakan tu, hampir 4 kali ganda dari tahun 2018 ke 2019 saja. Ini bukti yang sangat jelas, pelancongan gastronomi ni bukan lagi sektor sampingan, tapi ia ada potensi untuk jadi salah satu tunjang utama ekonomi negara kita. Kembara kita dah sampai ke puncaknya. Daripada warung kecil di tepi jalan, sekarang jom kita saksikan macam mana makanan Malaysia dah berjaya tawan selera dunia dan ukir nama negara kita di peta antarabangsa. Bila nama-nama besar macam ni datang ke Malaysia, ia bukan acara biasa-biasa. Apabila chef yang ada bintang Michelin pilih Kuala Lumpur sebagai destinasi mereka, ia macam hantar satu mesej pada dunia.
Malaysia ini destinasi kulineri yang hebat. Ini bukan saja tarik pelancong-pelancong yang berbelanja besar, tapi ia juga jadi bualan media antarabangsa dan letakkan satu penanda aras yang baru untuk industri makanan tempatan kita. Tapi kan, duta terbaik makanan kita ni bukan chef terkenal je, tapi pelancong-pelancong itu sendiri, termasuklah kita semua. Setiap kali ada orang kongsi gambar nasi lemak dekat Instagram atau rakam video makan-makan untuk TikTok, sebenarnya mereka sedang buat promosi percuma yang paling berkesan untuk Malaysia. Setiap perkongsian tu macam satu jemputan kepada kawan-kawan mereka di seluruh dunia untuk datang dan rasa sendiri. Peribahasa ni memang kena sangat. Pelancong asing tu mungkin datang sebab tengok gambar makanan kita yang nampak sedap. Tapi, mereka akan pulang dengan rasa cinta selepas merasai sendiri keenakan dan kemesraan budaya kita melalui makanan. Makananlah yang jadi pintu pertama untuk mereka kenal dan akhirnya jatuh cinta dengan Malaysia. Nah, kita dah pun tiba di penghujung kembara kita. Lepas kita lihat kepentingannya dari sudut warisan, ekonomi, sampailah ke pentas dunia, sekarang tibalah masanya untuk kita lihat peranan kita sendiri dalam cerita hebat ni. Soalan ni untuk kita semua renungkan. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang rakyat Malaysia yang bangga dengan warisannya, apa agaknya sumbangan kita untuk pastikan kembara rasa ini akan terus berkembang maju? Jadi ingatlah ya, lain kali bila kita beli sebungkus nasi lemak dari makcik di gerai, kita bukan sekadar beli sarapan pagi. Kita sebenarnya sedang sokong impian seorang usahawan kecil. Kita sedang bantu pastikan satu resepi warisan tu terus hidup. Dan kita sedang menyumbang sikit demi sikit kepada sebuah industri gergasi yang menjadi kebanggaan negara. Setiap pilihan kita di meja makan adalah undian kita untuk masa depan Malaysia. Pilihan itu ada di tangan kita.